Hai adik-adik, jom layan Kak Azzi punya introduction. Hehehe, what's up adik-adik? Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Hai, apa khabar? Sihat? Kak Azzi sihat, Alhamdulillah. Okey, cuaca hari ni sangat bagus. Tak ada hujan, mungkin malam kot baru hujan. Untuk tempat keadaan Kak Azzi lah, tempat kawasan kediaman sekarang ni. Okey, sekarang ni teka ni apa ni? Bobo Galaxy. Yeah. Okey, sekarang ni Kak Azzi nak unbox stiker boot daripada Animonsta boy. Yeah. Okey. Jadi sekarang ni jom kita tengok apa ada di sekeliling boy stiker ini. Okey. Ini adalah buku stiker Kak Azzi dapat dekat Popular Book. Harga dia RM5 sahaja. Nampak tak? RM5 sahaja. Okey, ni punya book stiker. Okey, kita tengok kat dalam dia apa ada. Okey, ni kat tengah-tengah dia. Okey, kat tengah-tengah buku ni. Okey, lepas tu Kak Azzi ada stiker dia. Ni stiker bobo daripada Animonsta. Harga dia adalah dalam RM2.90. Okey. Ni macam-macam ada stiker. Okey, boleh dapat di Popular Book. Popular Book dekat mall-mall lah, macam Ion kan. Ion banyak lah. Sama ada MPH ataupun Popular Book. Okey. Jadi boleh dapat dekat sana stiker. Okey, ni stiker dia. Boy. Adik suka boy kan? Ni Kak Azzi. Kak Azzi paparkan. Okey, kata masa jom kita unboxing buku boy ini. So, kita unboxing ini. Mana? Menggunakan jari ajaib. Jari ajaib. Kita buka dalam sana. Kita tarik. Dia susah sikit dia melekat. Okey, dah buka. Okey, bukunya. Okey. Nampak ni ada page nampak tak? Ni ada page. Ada page. Okey. Okey, sekarang ni jom kita buka yang kedua pula. Buka yang ni. Kat belakang ni. Buka dengan jari ajaib. Buka. Tarik ni. Sekarang ni kita ambil buku ni, stiker ni. Okey, kita lekat mana yang patut. Dekat muka surat yang pertama. Ini ya, Dedek. Kita nak buat yang mana dulu Nak buat yang mana dulu, Dedek? Nak buat yang kecil ke, yang besar ke? Yang mana? Kita kena bahagikan, kita tak boleh samakan. Pun sekatik Dedek lah. Nak buat macam mana kan? Tak apalah, kita masuk je lah. Okey, kita buka ni untuk aja dan kita lekat elok. Okey,
dengan besar sama besar. Okay, nampak kan? Okay, yang kedua pula kita ambil ini. Sebab dia besar, dekat bawah ni. Nampak tak? Yang ketiga pula. Sorry adik, balik. Jarak-jarak nak dekat-dekat pun tak apa, suka hati adik lah macam mana kan. Okay, sedih tak? Kalau besar semua besar ya. Okay, tengok piece-nya. Terusnya okay, ni piece yang kedua. Okay, Kak Zee nak masukkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, masukkan sini, elok-elok dan cantik-cantik. Okay, dekat sini. Okay, lagi ni stiker. Masukkan stiker di sini. Ambil lagi stiker ni. Masuk di sini. Adik ambil lagi ni. Kita ambil dua ni. Tak. Di sini. Cantik kan? Sama je kan? Belakang pun sama je kan? Nampak kan? Sama je. Okay, kita tengok sebelah pula. Yang ni pula. Okay, kan? Okay, sekarang ni Kak Zee nak masuk yang kecil-kecil tu pula. Okay, ambil kecil ni kita masukkan. Lagi ni kita masukkan. Lagi kita masukkan. Ini kita masukkan. Habiskan sampai habiskan ni dedek. Sini. Kat sini sama je, rata. Okay, sama. Okay, masukkan ambil ni. Dekat sini. Okay, sini last kali kita ambil ni, kita letak sini. Cantik kan adik? Okay, ini dah sudah. Okay, kita ambil sebelah pula. Okay, kita ambil yang besar punya. Yang besar punya yang ni 1, 2, 3 ni. Okay, kita letak sini kot sebab dia lebih kurang sama kan. Lebih kurang sama je kan. Okay, ambil besar ni.
lekat besar ni, kita lekat di bawah sini. Sebab dia kosong, kita lekat sini. Kita ambil lagi, kita ambil yang ni. Dan kita lekat di sini cantik-cantik. Ini pun ni dia apa? Kecil sikit. Yang ni besar kan? Kecil sikit. Dia punya stiker. Dah sengit kan? Dah sengit tu. Tak apalah, lekat je lah. Okay. Sebelah pula sebelah kita nak dekat sebelah kot. Dekat kat sini pula yang terbaru ni. Kita ambil yang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak 5. Kita masukkan. 6, 7, 8, 9, 10. Kita habiskan. Masuk dalam tu. Tak ada tu. Sama kan. Ni. Kita ambil ni. Kita lekat je. Lekat. Lagi ni. Bye-bye. Lekat. Ni lekat lagi. Next sebelah masukkan di sebelah sini. Dan ini lekat sini. Ni ni tak sama dia punya tu sikit dekat je kat sini. Kita ambil yang ni pula kepala ni kita letak kat sini lah kot. Pun ambil ni lekat yang terakhir untuk abang ni. Ke habis dah, tak ada dah kan? Kosong dah, habis dah, tak ada dah. Okay, dah habis dah, tak ada. Kita lekat di sini. Itu abah ke sini. Ke sini kot. Ni ada kosong lagi ni. Okay. Okay, dah cantik dah kan. Okay, ada berapa muka surat 1. Sini 2 3 4. Okay, ada 4 muka surat. Bawah-bawah. Okay, tu 2 3 4. Okay. Okay, ni pun tengah-tengah pun ada. Tak apalah, biar macam tu lah kot. Okay. Okay lah. Itu je lah adik-adik untuk kali ini. Kak Z unbox Bobo Boy sticker book daripada Animosta. Okay adik-adik, kita jumpa lagi di next episode. Sekejap sebelum tu Kak Z nak adik-adik tolong subscribe Kak Z punya di bawah ni. Okay, di bawah ni ada tulis subscribe ke kotak tu. Lepas tu tolong like, share, komen tentang buku sticker book ni, bobo ya.
Okay, dek. Okay, jumpa lagi. Bye-bye, Galaxy.